Saya tanya dia, pokok tu usia berapa? Usianya dah 15 ke 17 tahun cikgu. Oh, dah tinggi, dah besar. Biasa spray berapa? 1 liter lah. 1 liter untuk 20 liter. Maknanya 50 ml per liter. Sekarang ni Pak Haji, Pak Haji boleh guna 80 ml per liter sebab tinggi. Spray pada dia punya akar yang keluar dekat pangkal tu. Bukan dekat tanah, dekat pangkal tu spray. InsyaAllah. Dia pun buat dia kata, ya Allah cikgu, satu pokok boleh menghasilkan 50 ke 70 kilo. Mungkin 2 tandan. 20 pokok tu dekat 1 tan, dia kata. Alhamdulillah. Tapi pokok lain kena hati-hati, janganlah terlebih sangat. Sebab jenis pokok sawit atau pokok kelapa dia tegar, heavy duty. Dan saya pun dah cuba juga sebelum orang lain cuba. Saya dah cuba dulu, takut-takut tersilap apa, tak boleh jawab. Baja buah tu, saya spray pada pokok yang dah matang. Contohnya dah setahun setengah, 2 tahun, 3 tahun. Saya spray dekat batangnya sekeliling. Rupanya dia membantu pertumbuhan pokok subur. Walaupun baja buah, dia takkanlah berbuah, belum matang. Tapi dia subur sebab baja buahnya 18, 21. K-nya 21. Jadi, kalau dia belum matang, dia tak akan keluar buah. Dia akan bagi subur pokok. Betul. Alhamdulillah.